Okay, hai, Assalamualaikum gang. Selamat datang ke channel Rezeki Padu. Okay, untuk video kali ni aku nak payung kat hampa video ikan gapi. Okay, ikan gapi ni kali ni aku nak try breed ikan gapi. Aku nak try breed lah. Bagi dia jadi pula kali ni. Kita akan all out kau-kau punya. Okay, jom kita tengok ikan gapi ni. Abang Man beli satu pair. Pagi tadi dia beli guys. Okay, ni nama apa Man? Jenis dah? Tak tahu. Nanti kat bawah nanti kita share lah. Nanti kita akan buat nama kat bawah ni. Ni pair dah guys. Dia punya betina bertelok guys. Telok mana? Kembung elok. Mantap. Jadi hari ni aku nak malam ni aku nak set up untuk depa ni aku nak try breed lah guys. Okay, jadi jom teman aku set up untuk pair ni guys. Let's go check it out. Okay gang, kali ni kita pakai timba sebab timba kat rumah aku ada stok banyak Jadi kita ambil kita buat breed gapi guys. Okay, jom kita basuh dulu Kita nak isi ayak lah ni. Tolong berkulak guys. Okay, aku ni bawa balik mengaji guys. Tadi malam lah kena buat video. Baru lepas mengaji kan ni. Lepas tu pakai kopiah pakai. Okay, basuh lagi clean agak-agak Itu dah. Okay, sikit. Itu dah. Okay gang, ayak ni aku akan isi dulu. Lepas tu aku akan letak packaging dah tu sekali dengan layak ni bagi dia sebati suhu depa. Aku buat ni macam mana yang aku tahu lah. Otak-otak kata aku akan rendam. Jadi esok pagi baru aku akan tuang depa dalam timba ni Okay. Jadi kita besok dah kita peram lah satu hari malam kan. Bagi hilang klorin-klorin depa tu. Tentu lah, kita try. Kalau tak jadi kita beli lagi tak. Okay, mantap. Memang cukup je kan. Cukup. Cukup. Benar lagi lah. Boleh bagi penuh. Bagi penuh kita boleh tambah pair lagi. Satu timba 5 pair boleh tak? Ikan kecup lah. Okay kan, ayak pun dah terisi. Jadi kita ambil ikan ni. Ikan ni dia merah menyala. Kau tengok bawah lampu lah. Betul tak? Tak. Dia tak tahu. Kau tengok ni. Ni tak apa nanti kita akan share lah ni. Retail tu ni. Tak pasti lah tapi nampak kaya. Betul betina dia tak apa lawang lah. Tapi bertelok lah. Memang sampai ready to breed lah. Okay, satu pair ni 20 mah. 20? 20 ringgit kan? Murah. Abang beli dekat Pekan Lama kan? Pekan Lama kan? Cina Pekan Lama bawah flyover. Orang pakai bentak macam tahu. Okay, kita letak ni dulu lah. Okay gang. Bagi dia orang panggil apa? Sama suhu lah dengan ni. Ni dah bocok kan? Pasti dah. Mana ada bukit? Tak ada kan? Okay, tak apa, kita try dulu lah. Tengok macam mana macam pergi. Okay, boleh tengok ni ikan ni dah layak tapi masih dalam plastik dah. Okay, jadi mantap Pak Bu. Okay, gang. Ni disebabkan plastik dah tak kembung, jadi kita tambah sikit oksigen lah untuk dia bertahan sampai esok pagi. Ayak ni aku tak ada nak perang kan. Sebab sibuk sikit hari ni. Jadi tak apa, kita try buat cara apa. Cara yang boleh apa kita buat lah. Bagi peram tu ayak ni kan. Esok pagi kan. Tengok ni. Dia kembung lah sikit. Ada heat oksigen kat dia kan. Tu dah beman kita. Baru sampai. Tadi plastik siapa nak ni bocok. Okay, mantap. Okay kan, jadi itu saja video aku untuk kali ni. Kita nak set up lah. Okay, mungkin aku beli ni ikan gapi ni untuk kita try breed kan. Kita try cuba dulu. Bila kita dah mahir nanti nak breed, baru kita akan beli pair-pair mahal baru kita berani sikit kan. Kalau kita beli hak mahal-mahal terus risiko mati bahaya tinggi lah. Jadi kita beli rugi lah. Jadi kalau kita beli RM20 tu, RM15 tu pair, kalau jadi baru cun lah kita belajar kan. Risiko semua benda risiko kan. Tapi kita kena mencuba lah. Okay, jadi itu saja video aku untuk kali ni. Kepada hampa semua, jangan lupa subscribe, like, komen dan share.
Okay, kalau hampa nak tahu perkembangan terus tentang ikan gapi ni, terus follow video aku. Let's go check it out. Assalamualaikum.